Siapa yang menyebut la ilaha illallah dengan hati yang yakin, dia ahli syurga. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ikhwatul iman. Alhamdulillah, kita dapat duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita membaca buku yang bernama Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksud dia, bila perkataan syarah tu kita duduk depan, artinya apakah kita nak tahu tentang akidah itu? Apa yang nak disyarahkan? Yang nak disyarahkan itu adalah akidah. Sebab akidah ni dia bukan benda hafal, dia benda faham. Lepas itu dia kena diberi suatu penjelasan, dia kena diberi suatu syarahan. Kalau dia benda menghafal, lain. Kita duduk, kita hafal tabbat yada abi lahabi wa tab. Hafal, tak tahu makna tak apa. Mudah-mudahan ada pahala insya-Allah. Tapi akidah, kerana akidah itu dia kepercayaan. Kepercayaan ni dia bukan benda menghafal. Dia benda kena diolah, kena dikupah, kena diberi kefahaman, baru layak dia menjadi satu keyakinan. Yang nak disyarahkan itu ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang nak disyarahkan. Jadi buku ini kita bersetuju pilih sama-sama kita, alhamdulillah, untuk kita melihat apakah syarahan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Buku ni, ikhwatul iman, buku ni siap ditulis pada, tak silap saya, pada 2006. Buku ni selesai ditulis pada 2006. Sekarang 2016. Berapa lama? 10 tahun silam, betul. 10 tahun silam. Tapi buku ni mungkin baru sampai kat kita lah kot. Baru sampai. Tapi tak apa, ada kulihalnya, kita nak kena melihat kepada syarahan ini. Baik, bagi yang ada buku, kita nak melihat dia punya sedikit mukadimah dia. Saya tak pandai baca lah Pakcik Bari yang dia buat IX tu. Berapa? 9. IX tu 9. Kalau X-Men saya tahu. IX ni korang-korang sikit. Ni bahasa apa? Bahasa Roman. Pada muka surat 9 itu dia berbuah IX tu. Di situ ada sedikit mukadimah dia, mukadimah yang awal sebelum kita masuk mukadimah yang kedua. Dia kata akidah menepati posisi terpenting dalam ajaran Islam. Ia, yakni akidah ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Bila akidah seseorang rosak, rosak pula seluruh bangunan Islam yang ada dalam dirinya. Bila akidahnya runtuh, runtuh pula seluruh bangunan keislamannya. Bahkan bahagian-bahagian Islam yang berupa syariat, muamalah dan akhlak tak mungkin dapat ditegakkan dalam masyarakat Muslim sebelum akidah mereka lurus dan mengakar kuat di hati sanubari. Akidah sangat menentukan tegaknya syariat Islam dan akhlak kaum muslimin. Itulah bahasa yang dia pakai untuk akidah. Akidah satu benda yang penting. Dalam hadis Abu Umamah, Abu Umamah sebut apa yang Nabi sebut tentang akhir zaman. Akhir zaman akan jadi ural Islam urwatan, akan terongkai Islam itu satu persatu. Hadis di Imam Ahmad, hadis sahih. Ural Islam urwatan, akan terongkai Islam itu satu.
Bila terongkai Islam satu, orang pegang pada benda belum terongkai lagi. Terongkai pula benda tu, orang pergi cari benda belum terongkai. Nabi kata awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Nabi kata benda mula akan terongkai dalam Islam sampai orang tak tahu kata itu bahagian daripada Islam adalah al-hukmu, soal hukum. Soal hukum, al-hukmu, soal pemerintahan. Dia termasuk satu juzuk daripada akidah. Wala barak termasuk satu juzuk dalam perbahasan akidah. Lepas itu Nabi kata kalau kamu diperintah oleh apa? Oleh hamba Habsyi kan, kalau dia memerintah kamu dengan taqwa, Nabi kata alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Dimasukkan itu dalam bab akidah. Mentaati al-ma'ruf dimasuk dalam bab akidah. Tapi Nabi kata itu yang mula-mula sekali akan hilang. Sampai da' qaisar lil qaisar, serahlah istana kepada orang istana, dan serahlah ad-din lil adyan, dan serahlah agama ini kepada para ahli-ahli agama. Al-watanu lil qaisar wal dinu lil adyan. Apa nama al-watan ni? Hal kenegaraan bagilah kepada kaisar, hal hukum-hukum bagilah pada orang agama. Akhir sekali akan hilang, Nabi kata as-salah, hubungan antara syahadah dengan ibadat. Lepas itu tengok apa dia kata kepada kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi ramadan. Nabi kata Islam dibangun di atas 5 pilar tunjang, 5 tunjang yang kukuh. Pertama, bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, menunaikan ibadah haji. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Kata penulis kitab ni, hadis ni ada dia punya pelajaran. Perhatikanlah hadis di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Islam dibangun di atas 5 pilar utama. 5, kita kata apa, 5 tunjang hak besar-besar ni. Benda yang pertama, pilar pertama dan paling utama adalah syahadah, yang merupakan inti akidah Islam, kemudian disusul oleh pilar-pilar yang lain, tiang-tiang besar-besar yang lain. Begitu tengok manusia nak sembahyang, nak puasa, nak apa, dia kena lihat pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sembahyang semua ada di situ. Kita nak beribadat kepada Allah, mesti melihat Allah hanya mewahyukan kepada Rasul dia bagaimana ibadat, semua sekali. Lepas itu akidah yang kepung semua. Akidah kepung ibadah, akidah dia kita kata mengawasi ibadah, akhlak, kehidupan, akidah. Lepas itu kita baca hadis hari itu kan, hadis Imam Muslim. Abu Hurairah kata yang Sayyidina Umar tolak dada dia tu, dia sakit dada dia. Dia main depan Nabi, dia bawa muka sebek. Abu Hurairah duduk dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar dalam kebun, hadis Imam Muslim. Tiba-tiba Abu Hurairah kata Nabi bangkit, Nabi pergi. Tengok-tengok Nabi hilang. Cuma Abu Hurairah jadi cemas, dia pun bangkit pergi cari Rasulullah. Cari-cari Nabi duduk ada di sebelah sana kebun Bani Najjar. Ya Rasulullah, apa hal? Nabi kata, hang apa hal? Yalah, Rasulullah tiba-tiba menghilang. Oh, kami tak cemas. Cemas. Kata Abu Hurairah, Nabi ambil kasut Nabi bagi ke Abu Hurairah. Nabi kata pergi. Orang mana kamu jumpa dalam kebun ni, katalah kepada mereka,
siapa yang menyebut la ilaha illallah dengan hati yang yakin, dia ahli syurga. Dengan istiqamah disebut la ilaha illallah, dengan keyakinan, bukan dengan main-main, dia ahli syurga. Nak jadi cerita Abu Hurairah kelak-kelak daripada jalan pada kebun dengan kasut Nabi tu tapi dia tak boleh atas kepala, dia pegang je Pak Min, ini kasut betul, bukan kasut replika. Abu Hurairah pegang kasut betul ni, tapi dia tak buat apa, dia tak cium kasut tu. Riwayat Muslim banyak kata dia pegang kasut Nabi untuk apa? Untuk menjadi bukti apa dia? Hak Nabi kata tu, hak dia nak kata tu Nabi kata.